Okey, tuan-puan, saya berada di Cape Town, South Africa, sedang mengikuti PJS Public Gold. Jadi hari ini saya nak share kepada tuan-puan kaedah paling mudah dan paling senang lah kalau kita nak menabung, nak mengumpul sekitar RM50,000 dalam masa 1 tahun. So, tuan-tuan, untuk kita menabung sekitar RM50,000 selama setahun ataupun 2 tahun ni, mungkin kalau cara kaedah biasa kita menabung dalam PSB tabung haji tu mungkin boleh, tetapi ambil masa yang agak lama. Tetapi sebenarnya dengan kaedah menabung emas, saya katakan untuk menabung sekitar RM50,000 tu hanya kita target sekitar 100 gram saja. So maksudnya kalau tuan-puan ada sekitar 100 gram bentuk gold bar, bermaksud tuan-puan ada sekitar RM50,000. Jadi sesiapa yang nak menabung sehingga RM50,000, fokus nabung sehingga 100 gram. Dan jika tuan-puan ada simpanan dalam bentuk cash bernilai lebih ataupun sekitar RM50,000, boleh alihkan sebahagian dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab emas ni satu fungsi lah, dia mengekalkan nilai kuasa kita dalam jangka panjang. Jadi tuan-puan, jika kita ada simpanan tabung haji, ESB ataupun dalam KDSP yang ada sekitar RM50,000 yang kita tak gunakan nanti tempoh 2 tahun, boleh alihkan dalam bentuk emas dan dalam bentuk gold bar 100 gram. InsyaAllah 100 gram ni boleh jadikan sebagai simpanan kita untuk jangka panjang. Jadi siapa yang ingin menukar simpanan bentuk emas, boleh sahaja kalau jumpa video ni, boleh tekan link di bio ataupun di posting ni. Saya bantu sebaiknya.